Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Shin. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita buat 2 mangkuk kecil yang rapat di atas garisan. Kemudian sambung buat 1 mangkuk yang lebih besar menembusi ke bawah garisan. Akhir sekali, jangan lupa letakkan 3 titik di atasnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Shin yang lengkap dengan 3 titik di atas. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat 2 mangkuk kecil, 1 mangkuk besar di bawah dan letak 3 titik di atasnya. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf Shin ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.